Cikgu Muhammad Fadri bin Nazir merupakan anak jati negeri Selangor yang dilahirkan 58 tahun lalu pada 1 Ogos 1951 di Ulu Yang Baru, Hulu Selangor. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Ulu Yam sebelum melanjutkan pelajaran peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Kubu Baru dan Sekolah Menengah Kebangsaan Petaling sehingga tahun 1970. Perjalanan hidup sebagai pendidik bermula pada tahun 1973 apabila melanjutkan pelajaran di Maktab Perguruan Teknik sehingga 1974 dan seterusnya ditempatkan sebagai guru terlatih di Sekolah Menengah Sains Pahang. Sebaik sahaja menamatkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Kampung Baru, Kuala Lumpur, seterusnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Garing, Rawang. Kecemerlangannya dalam dunia pendidikan membolehkan beliau dilantik sebagai penolong pengarah teknik dan vokasional Jabatan Pelajaran Selangor. Ketokohan beliau terus mendapat pengiktirafan apabila dilantik sebagai Pegawai Pelajaran Daerah Sepang, seterusnya menjadi Pegawai Pelajaran Daerah Hulu Selangor. Sepanjang kerjaya sebagai pendidik, beliau sentiasa mendapat sokongan padu daripada isteri tercinta. Ketokohan beliau terbukti dengan pencapaian kecemerlangan sekolah, koperasi sekolah dan pensijilan MSISO. Sekolah Menjaya mempunyai misi-visi yang terang dan jelas dan dikongsi oleh semua warga sekolah. Segala sumbangan, jasa bakti dan hikmat beliau mendapat pengiktirafan Sultan dan Kerajaan Negeri Selangor apabila menerima anugerah Bintang Kebesaran Ahli Mahkota Selangor AMS pada tahun 2002. Beliau juga telah dianugerahkan Tokoh Guru Daerah Hulu Selangor pada tahun 2008. Sesungguhnya, ketokohan, keterampilan dan kepemimpinan Encik Muhammad Fadri bin Nazir sememangnya melayakkan beliau menerima anugerah Tokoh Guru Negeri Selangor 2010. Tahniah, syabas dan selamat maju jaya diucapkan kepada Encik Muhammad Fadri bin Nazir.